So hari ni aku nak share korang apa makanan yang aku masak dan aku pergi barbecue dengan kawan-kawan hari tu. So kita orang pergi dekat tengah hutan dalam sungai tu selama 2 hari 1 malam. Jadi aku kenalah in charge untuk masak minum petang, untuk dinner and also untuk breakfast esok pagi tu. Dia orang datang 15 orang. Jadi untuk minum petang hari tu aku buat smash burger. Dalam satu smash burger ada 2 patty. So 2 darab 15 orang dapatlah 30 patty. Banyak weh nak masak. Lepas tu aku goreng juga fries. Lepas tu siapkan burger dengan sos semua bagi cantik. Lepas tu kita plating ke dalam paper plate macam tu. Kita letak burger dengan fries. Rupa dah macam catering birthday anak jiran dah. Tapi yang datang bukan budak-budak lah. Yang datang semua muka macam bapa orang. Okay, lepas tu kita bolehlah sekejap ada ulat dekat baju. Tapi aku happy lah, ada orang teman aku. Okay, tak apa. Lepas tu untuk dinner aku buat ayam bakar. So ayam ni aku dah prep overnight dengan rempah rata semua. Tapi tak sempat lah aku nak bakar semua sebab nak buat benda lain pula. So aku suruh budak-budak ni yang in charge untuk bakar. Tapi kalau hangus awas. Okay, lepas tu untuk sos kita buat sos star yang ni wajib. Kalau aku bakar yang wajib ada. Sebab ada rasa masam, manis, pedas, memang kecuali. Okay, untuk air ada 2 malam tu. Aku buat satunya watermelon lychee mint sparkling. Nama tak nak kalah lah. Tapi yang ni kita blend watermelon dengan lychee. Lepas tu kita letakkan air sparkling. Lepas tu siap. Rasa dia fresh gila. And then yang secondnya kita buat teh o lychee limau. Yang ni pun favourite juga. Okay, lepas tu siap air. Lepas tu dah kata min ayam dah ada, nasi dah ada, kuahnya mana? Aku macam okay sabar. Lepas tu aku buatlah sup ayam untuk diorang. Yang ni sup ayam ni aku bagi extra pekat biar macam menyengat ke kepala bila orang makan lah. Lepas tu aku suruh kawan aku rasa. Aku look up down. And then dia kata oh sedap dok. Jadi approve lah. Dia tak boleh tukar dah rasa dia tu. Lepas tu aku letakkan dalam mangkuk macam ni. And then kita toppingkan dengan bawang goreng fresh kat atas. Yang tu caramelize punya bawang lah. Okay, lepas tu aku boleh hidang atas meja panjang. Oh lupa kita ada watermelon. Tapi watermelon ni cantik tekstur dia kat dalam. Flawless orang kata. Aku pun excited. Lepas tu aku potong. And then nasi pula. Nasi tu pun aku in charge juga bagi kat diorang sebab ada yang tamak malam tu. So aku make sure semua orang dapat sama rata. Okay, so kita ada ayam bakar, ada sup ayam, ada sos star, ada tembikai. Dan diorang pun happy makan. Aku pun terharu. Perasaan tu macam mak yang ada 15 orang anak tapi 15 orang tu datang balik raya serentak. Faham tak? So aku ada prepare juga dessert untuk diorang. Yang ni aku ada buat kek batik coklat ganache. So yang ni memang ada layer coklat tebal kat atas. Tapi kena makan sejuk-sejuk lah. Lepas tu kita potong bagi ada sama rata punya saiz. And then aku ada prepare juga. Aku ada masak apa panggil ni, cheesecake, burn cheesecake. So malam tu aku serve satu slice cheesecake dengan satu slice kek batik. Lepas tu aku bawa whisk elektrik pada rumah ni sebab nak buat cream sauce. And kita letak cream tu dekat atas cheesecake. And kita garnishkan dengan daun pudina. And then inilah dessert yang diorang makan kat dalam hutan tu. So setiap seorang akan dapat 1 slice cheesecake, 1 slice kek batik. Okay, bagi semua happy boleh makan. Lepas tu mengumpatlah sampai tengah malam.